Kamu putuskan hubungan kamu dengan Budin, cerai elok-elok, jangan kamu masih isteri orang, kamu ke sana ke sini dengan jantan lain. Kenapa kamu tak ada selera? Kan semuanya sudah selesai. Apa yang selesai? Mama, papa kamu dah jumpa aku. Dia orang dah bagi tahu yang dia orang restu kamu dengan Rafiq. Dia orang tak nak aku halang kamu dengan dia. Opini lah. Kamu nak berkawan ke, kamu nak kahwin ke, ikut suka kamu lah. Cuma, satu je syarat aku. Kamu putuskan hubungan kamu dengan Budin, cerai elok-elok, jangan kamu masih isteri orang, kamu ke sana ke sini dengan jantan lain. Nak masuk tidur dulu, Nek. Tengok tu, Nek. Nenek cakap dengan dia pun dia buat tak tahu je. Tu kenapa dia masuk bilik Abang Amir? Adalah tu apa-apa plan jahat dia tu, Nek. Yang kamu sibuk kenapa? Bilik lelaki dia. Suka hatilah dia nak masuk. Kamu tu yang jangan masuk bilik Budin. Bukan boleh percaya kamu tu. Gatal.